Aku jumpa satu tempat makanan Indian food, makan ala daun pisang je geng. RM8. Nasi tu tambah unlimited. Ni sayur apa ni? Ni tauge. Wow. Kacang panjang. Kacang panjang, Bendi. Oh, kari ya. Kari bayam. Wow, kari ayam. Oh, panas-panas kuat dia. Kari ayam. Oh, Kari dah. kari dal. Baik. Oh. Ini sop apa? Rasam. Rasam. Berapa dem? 3 lah. Berapa ringgit ni? RM8. RM8. Yang korang nampak ni menu makan dalam daun pisang geng. Indian food. Jangan risau. Halal. Nampak? No alcohol, no smoking. Ni apa makanan luar tak boleh masuk. Anjing, binatang semua tak boleh masuk. RM8. Nasi tambah unlimited. Janji kau kena makan dalam daun pisang. Yang ini aku rasa bukan seorang ni, diorang. Tak ada orang, 3 orang yang makan. Yang masak ni bukan budak kelas belakang. Ni kelas depan tu. Apa lagi ni? Ni apa? Ayam sambal. Ayam sambal. Ayam kicap. Ayam kicap ni. Satu piring ni RM7 untuk korang add on lah. Nak makan dengan nasi goreng dengan alas daun pisang. RM7. Apa pelik rasa ayam ni? Bawah ni. Kari dia rasa pelik sikit tau. Kari dia rasa pelik sikit. Memang pelik. Kalau korang tanya aku RM8 untuk penuh daun pisang ni, bagi aku sangat-sangat berbaloi. Sangat-sangat berbaloi. Pedas mat. Tengok menu dia. Nampak? Air dia. Air murah-murah. Tengok goreng-goreng dia. Roti kosong, goreng dia. Murah-murah. Nampak? Harga-harga dia. Restoran Dibros tau. Makanan daun pisang. Lauk dia kari ikan sambal tenggiri, selah, kari sambal ayam, ayam kecap, sayur bendi kacang panjang, tahu kicap, tauge. Yang ini best dia tutup dengan daun pisang. Aku dah try bihun putih dia. Maybank Malim tu dia. Restoran Dibros ni di Brother. Jangan risau, sini halal.